So, untuk hari ni masterclass bayam. Kita tahu bayam ada banyak jenis bayam. Ada bayam merah, ada bayam yang merah hijau, ada bayam yang hijau, ada bayam yang daun panjang, yang tirus, ada bayam yang daun yang bulat. So, hari ni kita tanam bayam hijau yang bulat lah. So, saya akan tunjuk dia punya cara untuk kita campur dia punya tanah lah. So, Number one adalah kita pakai topsoil lah. Topsoil ni adalah topsoil lah yang saya selalu beli dekat projek-projek yang dia orang tengah buka tanah kan. Saya pergi ambil, saya tapau dia punya topsoil lah. So kita ada topsoil. Dan kali ni kita akan buat dalam kita punya sub-irrigated planter. So sub-irrigated planter saya akan tunjuk sekali lagi macam mana kita buat lah. So sebelum kita taruh apa-apa soil, mari kita buat dia punya sistem dulu. Ini bekas kuih kan. So dia food secure. Dia memang tak ada racun kerana dia dipergunakan untuk ambil kuih ataupun makanan kan. So kita pakai ni sebagai dia punya tempat kita nak tanam sayur. So tempat ni kita akan tanam sayur, bukan anak-anak saja tau. Kita akan pelihara daripada anak sampai ke tahap nak harvest ataupun nak tuai. So benda ni dalam sistem ni dia punya tanah kena betul lah. Dulu yang kita belajar tu untuk percambahan biji benih tu dia punya medium line. Kali ni kita buat medium untuk tahan sampai kita tuai. Itu yang penting. So ada line sikit, so ikutlah kita. So seperti biasa kita buat lubang dekat bawah. Dalam satu sistem macam ni ataupun satu tray macam ni, elok kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10 lubang dekat kiri dan dekat kanan.